Sekarang di medan peperangan Uhud. Kita dapat melihat di belakang saya ini adalah Jabal Ar-Rumah, Bukit Pemanah, atau ada satu nama lain sebenarnya, ada nama dia. Akan dipelajari oleh anak-anak dalam Dynamite Schooling Udemy bagi modul Sirah Base School 2.0 yang bakal dilancarkan. Kalau kita tengok Bukit Pemanah ni sebenarnya jauh juga dengan Jabal Uhud di sebelah sana yang sangat besar ni. Jadi sebenarnya bayangkan waktu Tentera Islam berundur, Nabi berundur ketika mana cedera. Jauh sebenarnya perjalanan ini, Masya Allah, dengan cuaca yang panas. Allahu Akbar. Inilah lokasi di mana tentera-tentera Islam, syuhada-syuhada yang berpijak di bumi ini. Masya Allah. Ini perkuburan yang telah dikumpulkan semua syuhada-syuhada Uhud dikumpulkan di sini. Terdapat 2 makam yang dapat dikenal pasti di sini. Dan juga kita, anak-anak akan belajar siapakah mereka. Ada 70 sahabat yang telah syahid dalam perang Uhud. Anak-anak akan belajar juga. Dan juga belajar tentang geografinya, keluasannya, tingginya dan strategi perjalanannya. Bagaimana berlaku peperangan ini dan sejarahnya, insyaAllah. Itu yang akan dikupas dan dikaji dalam 6 level Sirah Base School untuk belajar modul sirah daripada level pertama hingga level ke-6 di Dynamite Schooling Udemy. Kehidupan adalah sekolah, bersama saya Cikgu Yakzan, guru pengembara. Demi sirah aku mengembara. Assalamualaikum.